Morning guys. Okay, so hari ni kita nak pergi kebun lah. Kita nak clearkan sikit semak-semak, ranting-ranting kayu, pokok semualah. Kita nak bagi kawasan tu nampak lapang sikit. Tadi dalam kereta tak sempat record, so kita record je lah bila dia sampai sini. Korang tengok lah semak kan. Aku datang pun bukan aku buat apa, so sajalah aku tolong-tolong potong-potong sikit pokok-pokok tu. Lepas tu ranting-ranting yang berselerak sangat tu, sebab nak tanam pokok. Tu dekat tepi aku tu ada pokok sawit tak silap aku. So kita nak clearkan tempat tu untuk tebuk lubang supaya kita boleh tanam pokok lah. Korang tengok lah aku buat apa. Biasalah, kerja orang yang jarang masuk kebun. Okay guys, so kawasan dah lapang, kita boleh start untuk mengorek lubang lah, menggali lubang. Sebab kita nak tanam pokok tu kan. Korang tengok lah, aku congkil kiri kanan atas bawah dia. Dalam gila weh. Sampai ke mak aku datang kan, dia bebel. Dalamnya korek. Kita bukan nak dalam sangat pun, nak sikit je. Korang tengok lah, dalam je aku korek. Hantar lah, janji aku dah korek kan. Sebagai orang yang paling banyak buat kerja, now aku nak duduk. Aku duduk lepak sebelah mak ndak aku, sambil usah-usah. Alamak, seksi pula pakcik aku. Okey lah, bye.